Jangan simpan semua simpanan anda dalam bentuk emas. Okey, ada satu pepatah Inggeris yang berbunyi, don't put all eggs in one basket. Bila kita lihat dalam konteks ini, jangan anda letakkan semua simpanan anda dalam satu tempat. Okey, jika berlaku musibah, anda akan hilang semuanya. Orang yang bijak akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah yang paling cepat dan mudah untuk kita dapatkan. Orang yang bijak juga akan simpan sebahagian daripada simpanan dalam bentuk simpanan emas kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Kerana apa? Emas ini adalah kalis inflasi dan emas adalah aset yang paling mudah untuk kita carikan berbanding dengan aset-aset fizikal yang lain. Contohnya, aset hartanah. Emas dalam tangan tuan-puan adalah antara simpanan yang terjamin kekayaannya berbanding dengan duit simpanan anda di dalam bank, ASB ataupun tabung haji. Kerana apa-apa yang berlaku dalam sistem keuangan 100% bukan di bawah kawalan kita. Dan simpanan anda boleh disekat pengeluarannya oleh kerajaan. Contohnya jika tuan-puan jatuh muflis ataupun tuan-puan terpenjara. Jadi, berapa banyak emas yang perlu kita simpan dalam simpanan emas? Okey, saranan daripada pakar-pakar keuangan, contohnya Tuan Azizi Ali, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, tuan-puan boleh simpan emas sekitar 10 hingga ke 50% dari jumlah kekayaan tuan-puan. So, untuk memulakan simpanan emas dengan public gold, tuan-puan boleh rujuk kepada pin video saya, iaitu 5 langkah mudah untuk daftar akaun secara percuma. InsyaAllah, tuan-puan akan dapat jalan yang baik untuk baiki keuangan tuan-puan dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.